Muka surat 48. Dia kecil je nombor dia kat atas tu. Muka surat 48. Hari ni berapa hari bulan ya? 25 April. Ada kat atas cik dia punya muka surat. Ya syukur. Okey. Sepatutnya kita ada lagi satu buku iaitu Asas Akidah. Nanti kalau kita free kita gila-gilakan hari ni minggu ni kita belajar asas tasawuf dan akhlak. Minggu yang akan datang kita belajar asas akidah. Masing-masing ada buku asas akidah ke? Ada kan? Ada. Okey, alhamdulillah. Ya, okey tak apa ya. Ni pun yang seorang baru ni tu tak ada lagi buku ni. Nanti bersenaraikan lah. Nanti saya akan ambil kat jabatan nanti ya. Izan dah ada buku ni. Ada kan? Besar RM30 ni tak ada? Ada. Okey. Kita cari-cari. Okey, so jadi alhamdulillah. So insya-Allah kita pergi muka surat 48. Bab apa kita hari ni kita belajar insya-Allah? Bab syukur. Masya-Allah. Allah. Alhamdulillah. Okey, syukur ni kita tengok pengenalan dulu ya. Nikmat yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dan bentuknya bermacam-macam. Okey, macam kita lah. Agak-agaknya apalah yang kita rasa kita bersyukur sangat dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sihat kan? Ya Allah, itu nikmat yang paling yang kita tak boleh nafikan, yang kita seperti kita cakap awal-awal kelas tadi, nikmat sihat dan juga nikmat kelapangan waktu. Dua ini adalah satu faktor kesyukuran yang sangat perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Okey. Macam-macam lagi kita dapat sihat, lagi apa? Kita dapat tempat tinggal, tempat berteduh. Kita dapat pasangan yang baik, alhamdulillah. Kita dapat anak-anak yang baik, alhamdulillah. Kita dapat cucu yang baik, alhamdulillah. Kita dapat tenaga untuk memberikan khidmat masak lagi, alhamdulillah, dan sebagainya ya. Okey. Lagi, setiap detik yang dilalui tidak akan terlepas daripada nikmatnya, iaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sehingga manusia tidak mampu untuk menghitungnya. Mampu ke kita nak hitung segala nikmat yang Allah bagi kepada kita? Sungguh sekali tidak mampu kita nak mengiranya. Ya? Ada nampak oksigen kat hospital kena bayar. Okey, nampak tak? Terutama setiap hari yang kita ambil daripada Allah apa dia? Ibu-ibu sekalian, ya, oksigen. Setiap hari kita menghirup udara, sah? Setiap hari kita melepaskan udara. Kita menghirup, kita lepas. Kita hirup, kita lepas. Itu merupakan pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga menggunakan tangan kita untuk masak, untuk mengemas. Ini juga ada satu nikmat yang perlu kita syukuri. Kita juga menggunakan mata. Dulu awal-awal muda-muda kita tak pakai mata, dua je mata kita kan. Sekarang macam saya pun dah 4 mata dah, baru dah nampak jelas wajah-wajah semua kat sini. Itu pun salah satu nikmat juga yang perlu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Okey, kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 18. Kita baca ramai-ramai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Apa maksudnya kat situ? Wa in ta'uddu, dan jika kamu menghitung. Wa in ta'uddu tu maksud jika kamu mengira berapa? 1, 2, 3. Nikmat Allah, nikmat Allah. La tuhsuha, maknanya tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Tak terhingga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Memang tak terhingga. Dalam kesusahan yang kita hadapi, dalam ujian yang kita hadapi, agaknya 365 hari dalam 1 tahun tu, berapa yang hari yang Allah akan uji? Agak-agaknya.
Ada tak dalam 1 minggu dan 7 hari ada Allah uji? Ada, mungkin, tapi melebihi nikmat ke melebihi yang tak nikmat? Nikmat lagi melebihi kan? Sebab tu kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey. Apa maksud syukur? Syukur ni perkataan asal dari dalam bahasa Arab, iaitu huruf shin, kaf, ra. Dalam bahasa Arab, siapa yang dah pernah pergi Mekah, Madinah, kalau terima kasih cakap apa orang Arab? Syukran. Semua tahu kan? Kalau anak-anak sekolah rendah kita pun cakap syukran ya ustazah. Tu maksudnya bersyukur ataupun berterima kasih. Itu maksud dia. Syukur dari bahasa ni diambil daripada kata bahasa Arab itu syukura ataupun syakara yang bererti berterima kasih kepada sesiapa yang memberi nikmat kepada dia, sesiapa yang memberikan hadiah kepada dia. Itu maksud syakara, syukur. Daripada segi istilah ni pula, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kita belajar bab syukur. Kita nak bersyukur kepada siapa semua? Allah Subhanahu wa taala, dengan menyatakan rasa lega dan senang terhadap nikmat yang diberikan kepadanya, di mana rasa senang dan lega itu terwujudlah pada lisan, hati dan juga perbuatan. Lepas ni kita akan syarahkan satu-satu. Syukur lisan macam mana, syukur hati macam mana, syukur dari segi perbuatan macam mana. Nanti kita syarahkan lepas ni Okey, dalil syukur pun banyak, sama ada daripada Al-Quranul Karim ataupun daripada hadis. Okey, kita baca dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 114 ramai-ramai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyib. Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Okey, maksudnya apa ibu-ibu sekalian? Fakulu mimma razaqakumullah. Maka makanlah apa yang telah Allah merezekikan kepada kita. Waktu tu apa yang ada, waktu sarapan Allah rezeki, cukup cakap Alhamdulillah. Cukup sekadarnya dan seadanya. Sentiasa latih diri kita. Cakap apa ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Ataupun kita panggil hamdalah. Kita bagi kat tahu kat situ pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, makanan yang Allah telah kurniakan kepada kita halal dan tayyib. Dengan syarat makanan tu mesti halal dan juga tayyib. Tayyib ni maksudnya apa, baik daripada kesihatan kita. Jangan pula pagi kita makan roti canai 3 keping. Tengah hari kan kita pun kena pula ayam masak lomak cili padi 2 ketul. Petang pula kita makan apa pula? Makan kek 3 slice. Macam tu. Berapa banyak tu kan? Halal mahalal. Tapi Allah sebut apa? 2 perkara kita tentang makanan. Halal dan juga tayyib, baik. 2 perkara ni Okey. Washkuru ni'matallah. Maka apa lagi kita nak dustakan? Mestilah kita bersyukur kepada semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada hadis juga. Okey, kita baca ramai-ramai. Daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun surur aw yasurru bihi kharra sajidan syakiran lillahi ta'ala. Maksudnya apa ibu-ibu sekalian? Bahawasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh sesuatu yang menyenangkan diri, maknanya apa? Berita gembira atau mendapat khabar gembira, maka apa yang Rasulullah buat ni? Baginda terus sujud syukur. Itu kadang-kadang kita nampak siapa yang suami-suami yang anak-anak lelaki suka tengok bola sepak, dia gol je. Kadang-kadang yang pemain bola sepak tu yang muslim tu, dia terus sujud kat padang bola tu juga.
Itu menunjukkan dia bersyukurlah dia dapat golkan sesuatu pada malam tersebut. Itu maksudnya ya. Itu Rasulullah buat ya. Sujud syukur ni memang Rasulullah buat. Kalau contoh apa lagi? Baru-baru ni ada pengumuman tentang anak tentang SPM kan. Kalau ibu ada satu beri video tu saya tengok ibu bapanya terus sujud syukur dekat sebelah meja guru tu yang berkongsikan tentang keputusan anaknya. Jadi dia menunjukkan kesyukurannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu memang Rasulullah buat. Rasulullah. Tak perlu. Okey. Wuduk tu apa boleh kita lakukan ibadah. Macam solat, baca Al-Quran. Itu dia. Okey. Kemudian kita baca hakikat syukur. Okey. Hakikatnya kesyukuran terhadap pelbagai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ini merupakan bukti kejujuran di dalam hati manusia. Okey, lantaran itu sesuatu yang baik disyukuri kerana kesyukuran merupakan balasan yang tabi'i. Tabi'i ni maksudnya fitrah. Fitrahlah kita mencakap terima kasih kepada Allah, Dia yang memberikan, Dia yang mencipta kita ya. Mengikut fitrah yang betul, yang lurus. Itu maksudnya hakikat syukur tu ya. Okey, seterusnya kita pergi. Selain itu, hati yang bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bukti betapa dekatnya seseorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu waktu saya sekolah menengah, saya remaja dulu, saya selalu dengar ustaz sebut. Ustaz sebut satu cerita tentang Rasulullah ni kan, sahabat-sahabat Rasulullah ni datang kepada jumpa Rasulullah. Dia bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah ciri-ciri umat Islam yang paling bijak?" Saya pun ingat nak kena belajar rajin ke, selalu berjumpa guru ke kan. Apa yang Rasulullah kata? Hanyalah ingat mati. Saya pun macam, wah, saya tak dapat baca lagi. Kenapa Rasulullah kata ingat mati? Ia merupakan seorang yang bijak. Sebenarnya bila kita ingat mati, apa yang kita akan buat? Kita sentiasa akan buat baik. Kita takut nak buat maksiat, takut nak buat jahat. Itu sebenarnya pesan Rasulullah. Sentiasalah ingat mati. Dalam tu ya. Okey, jadi bila kita ingat mati ni, kita sentiasa ingat Allah, kita pun boleh latih diri kita supaya sentiasa bersyukur ke atas segala nikmat yang telah Allah berikan ya. Okey. Kesannya, kita tengok. Kesannya mereka enggan mengutuskan hatinya dengan sifat sombong. Betul? Bila kita bersyukur, kita jauh daripada sifat sombong ya, terhadap orang lain dan tidak akan menggunakan nikmat tersebut bagi tujuan yang tidak baik. Bila kita bersyukur, ada tak kita ada rasa hasad dengki kepada orang? Tidak, insya-Allah. Jauh sekali. Na'udzubillahi min zalik ya. Okey. Kemudian ini sekaligus mendorong manusia melakukan amalan yang soleh. Malah kita lagi dah bersungguh-sungguh kita nak tambah amalan soleh kita. Dengan itu dapatlah nikmat itu disuburkan dan bertambah keberkatannya insya-Allah. Tu maksud dia ya. Okey, kita baca ramai-ramai firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Selalu tak kita dengar ayat ni? Ustazah ataupun ustaz kat ceramah sebut apa? La in syakartum la azidannakum. Selagi kamu bersyukur, lagi aku akan tambah. Itu memang Allah dah janji dalam kalam di dalam Al-Quranul Karim. Lagi kita bersyukur dengan apa yang kita dapat, dengan rumah yang kita ada, dengan anak-anak yang kita ada, dengan cucu kita yang baik, dengan keputusan hospital kita juga yang baik. Kan, lagi kita bersyukur, alhamdulillah, insya-Allah Allah akan lagi tambah berganda-gandakan. Tapi apa jadi kalau wa in kafartum? Apa maksud wa in kafartum kat sini? Jika kamu kufur. Wa in kafartum, jika kamu kufur ataupun ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Inna azabi lasyadid. Itu. Jadi janganlah kita kufur nikmat, tapi kita kena bersyukur ke atas
nikmat. Itu maksud dalam ayat Al-Quran ini. Okey, boleh ya? Okey, ni yang kita nak syarahkan sama-sama. Tadi saya kata cara syukur menurut ulama tasawuf. Ulama tasawuf. Apa maksud tasawuf ni? Kita dah belajar awal kelas lagi. Apa maksud tasawuf kat sini? Tasawuf kat sini dia mengajar kita tentang akhlak. Okey, mengajar betul kesucian hati kita. Berkaitan dengan adab. Okey. Jadi tasawuf ni sangat hebat dia punya ilmu dia. Dia mengajar kita ibadah betul, akidah kita dah belajar akidah Allah itu wujud, esa, berkuasa, maha pemberi rezeki dan sebagainya. Itu bab akidah. Tapi kalau tasawuf ni dia lebih mengajar tentang adab untuk kita menjadi seorang muslim yang lebih baik seharian. Okey. Macam mana ulama tasawuf ni membahagikan bab syukur ni? Dia bagi pada ketiga bahagian ibu-ibu sekalian. Yang pertama syukur apa dia? Hati. Dalam bahasa Arab hati ni kita panggil apa? Al-qalbu. Al-qalbu, hati kita. Dalam bahasa Arab kita panggil apa? Al-qalbu, ya. Daripada hati kita pergi ke syukur kepada lidah. Lidah dalam bahasa Arab apa? Al-lisan, ya. Daripada al-lisan syukur kepada apa? Ulama tasawuf bahagikan kepada perbuatan ataupun syukur semua anggota badan, kita panggil sair al-jawarih. Okey. Kalau kita tengok muka surat 49 tadi, 49 dekat pengertian syukur kat istilah tu kan. Ada kat situ. Di mana rasa senang dan lega itu terwujud pada yang pertama apa tadi? Lisan, hati maupun perbuatan. Jadi yang ketiga perbuatan tu masuk dalam yang syukur yang ketiga, itu syukur kepada semua anggota badan. Tu maksud dia. Okey, kita tengok satu persatu ya. Pertama syukur hati, iaitu syukur al-qalbu. Kita panggil syukur al-qalbu. Apa yang dimaksudkan dengan syukur hati ni ibu-ibu sekalian? Dilakukan dengan sentiasa kena ingat nikmat atau menggambarkan nikmat. Ada. Okey. Sojuk ya masing-masing ya. Okey, tak apa. Dia bagi 22. Okey. Syukur hati ataupun qalbu ni dilakukan dengan sebab apa? Sebab kita sentiasa ingat nikmat ataupun kita nak gambarkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan perasaan hati. Macam mana kita nak cakap syukur daripada dalam hati ni ibu-ibu sekalian? Contohnya dulu kalau dulu kita miskin, sekarang makin kaya. Dulu berpenyakit, sentiasa sakit, ke hulu ke hilir, sentiasa ada appointment dengan doktor. Sekarang alhamdulillah semakin sihat. Kita serba mencukupi sementara orang lain serba kekurangan. Cukup makan minum, alhamdulillah. Cukup kesihatan, alhamdulillah. Cukup tempat tinggal, tempat berteduh, alhamdulillah. Kita hidup, jangan sesekali kita pandang orang yang lebih atas daripada kita. Untuk wujudkan rasa syukur ni, kita jangan pandang orang yang lebih atas daripada kita. Tapi kita akan latih diri kita untuk tengok orang yang lebih bawah ataupun lebih susah daripada kita. Itu insya-Allah dapat melatihkan rasa bersyukur kepada kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey, lagi apa dalam buku ni cakap? Dengan demikian akan muncul perasaan hati untuk lebih bersyukur kepada pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur dengan hati itu dengan melahirkan ketulusan, kemurnian hati dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Macam saya kata, nak latih rasa syukur daripada hati ni, ingat, jangan pandang orang yang lagi kaya daripada kita. Jangan pandang orang yang lagi hebat daripada kita. Tapi kita kena lihat orang yang lagi susah ataupun kurangnya daripada kita. Itu maksud saya. Okey, boleh ya? Jelas ya? Okey, alhamdulillah. Kemudian kita contoh saya, kalau masa saya kat hospital hari itu kan, saya masih boleh makan dan minum. Cuma saya masa tu saya belum boleh berjalan lagi, kaki saya lemah kan. Saya tengok dekat depan, dekat ward-ward yang lain-lain tu ada yang balut tangan, ada yang kaki tergantung. Jadi saya waktu tu, orang yang sakit ni ibu-ibu sekalian, dia akan ada rasa satu macam, ya Allah, perasaan sedih sangat-sangat. Tak boleh, kita terhad perbuatan kita nak lakukan kan, terhad sangat-sangat.
Jadi waktu tu saya cubalah latih diri saya tengok orang-orang yang lagi hebat ujiannya dan cabarannya. Dan saya pegang satu kata-kata pada sahabat saya ni, orang-orang yang hebat dan lebih baik di sisi Allah SWT adalah orang yang hebat ujiannya. Jadi nak pujuk hati ibu-ibu sekalian, waktu mana kita diuji oleh Allah SWT, sentiasa kita cakap macam tu, insya-Allah Allah bersama dengan aku. Lagi hebat ujian tu, insya-Allah itulah lagi hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara nak pujuk hati kita lah, ya. Okey, insya-Allah. Okey, kita pergi daripada hati, kita pergi ke mana? Kepada lidah. Di step by step tu ulama tasawuf disusun elok-elok. Daripada hati kita pergi kepada lidah ataupun lisan dalam bahasa Arab. Okey, apa cara kita nak syukur dengan lidah ni? Cara-cara dia. Syukur dengan lidah adalah penilaian hati tadi tu kan, kita dah rasa cukup, alhamdulillah, yang menjala kepada anggota badan melalui lidah. Dia terus pergi kepada lidah ataupun lisan. Yang sentiasa apa kita kena sebut pada Allah? Memuji nikmat. Okey, dan menyebut nama Allah. Dalam Islam kita sebut apa kalau kita bersyukur? Alhamdulillah. Sentiasa dengan sebut Alhamdulillah ataupun zikrullah. Apa-apa sahaja. Ya. Okey, walaupun di hadapan manusia lainnya dengan tujuan, bukan sebab kita nak berlagak ataupun riak depan orang, kita sentiasa sebut Alhamdulillah, tapi dengan tujuan apa? Untuk mengajak mereka bersama-sama bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena sentiasa lazimi perkataan zikrullah. Kalau kita rasa bersyukur, kalau kita rasa itu nikmat, kita sebut alhamdulillah. Kalau kita rasa itu perkara yang tak elok, kita sebut a'udzubillah. Ya Allah, aku berlindung kepada perkara tersebut. Itu maksud dia. Okey. Saya nak tanya apalah, ceritalah ni kan. Ni cerita lah. Ada kalanya kita ni kadang sakit satu ujian. Ada kalanya sakit satu kifarah. Macam mana kita nak menilai hati kita tu? Kalau waktu tu yang penting kita latih pada diri kita waktu kita sakit tu, kita kena sentiasa memang kena ingat Allah je. Kalau kita ingatkan itu kefarah dosa pun kita latih diri untuk kita ingat Allah juga. Banyak lah. Betul. Dan kalau nak latih bersyukur, kita lihat orang yang lagi sakit daripada kita. Itu maksud dia. Okay. Kita nak fahamkan maksud kita lah. Betul. Kadang kita tak faham antara kifarah dengan ujian tu. Dengan apa kita ni kadang belajar tapi kadang-kadang kita tak memahami kadang tu. Macam tu. Okey. Selesai ya, syukur hati dengan syukur lidah. Dan akhir sekali syukur dengan seluruh anggota ataupun kita cakap tadi syukur dengan perbuatan. Apa kita nak lakukan dengan perbuatan ni kalau kita bersyukur ni? Kita kena sedar bahawa seluruh anggota badan kita ni milik siapa ibu-ibu sekalian? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah menggunakan seluruh anggota daripada mata, mulut, telinga, tangan, kaki untuk hal kebaikan dan mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu-ibu sekalian kenal tentang seorang sosok tubuh yang bernama Masyitah. Pernah dengar? Masyitah kan? Dia seorang yang buta, hilang penglihatan sebab aksiden kemalangan. Okey. Dia daripada sihat disebabkan kemalangan dia jadi buta kekal. Jadi Allah telah tarik nikmat matanya ketika itu. Tapi dia rasa waktu tu Allah memang uji dia memang sangat hebat. Tapi dia gunakan ujian tersebut di mana sekarang dia memberikan ceramah motivasi. Supaya sesiapa yang orang diuji bangkit, ingat Allah. Dia anggap itu adalah hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat. Saya suka kalau saya rasa sedih ke apa, waktu saya tak sihat pun saya selalu tengok video Puan Masyitah tersebut. Supaya dia pujuk hati saya. Macam tu. Okey, boleh ya? Okey. Selesai alhamdulillah bahagian syukur. Okey. Jadi moga-moga kita semua bertambahlah kita punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa latih diri cakap alhamdulillah seadanya dan sekadarnya. Kalau orang puji kita kena cakap apa dalam bahasa Arab? Hadza min fadli rabbi. Itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kelebihan yang kita ada ni kita pulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Okey, boleh ya?
Alhamdulillah. Okey. Jadi kita masuk ke bab seterusnya. Ni bab takutnya saya nak bahas waktu mula-mula saya selak muka surat malam tadi, saya tengok ya Allah takutnya dengar hasad dan dengki. Sebelum ni kita belajar elok je, sikap-sikap akhlak ni kan, terpuji je, syukur, reda, apa lagi kita belajar sebelum ni lah baik-baik je. Bab hari ni ada pula bab hasad dengki. La ilaha illallah, na'uzubillah. Ya, moga-moga kita jauh daripada perkataan hasad dengki dalam diri kita. Hasad dengki ni orang sebut PhD. Apa maksud PhD? Perasaan hasad dengki. Bukan PhD yang belajar doktor tu. Bukan ya. Orang selalu sebut jangan ada PhD. PhD perasaan hasad dengki. Okey. Jadi kita pergi kepada hasad dengki. Okey, pengertian. Kita pergi Tadi kita tengok syukur. Syukur ni berasal dari shin kafra ataupun syakara. Kalau hasad ni daripada perkataan apa? Hasada. Artinya iri hati. Ya, cemburu. Betul. Hasindal. Okey, betul. Hasindal. Okey, ataupun kita sebut hasada. Masuk hasada ni apa? Artinya iri hati, cemburu. Dia tak senang, punggung panas tengok orang dapat kemewahan, orang dapat rumah, orang dapat kereta baru, orang dapat barang kemas baru. Gitu itu wanita punya kan. Okey. Apa lagi? Seperti kebolehan. Dia bukan nikmat barang-barang fizikal, tapi kebolehan dan kepakaran yang orang tu ada pun dirasa iri hati. Boleh bercakap, boleh uruskan program pun ada juga dalam hati ni iri hati. Yang tak boleh. Kalau ada rasakan ibu-ibu sekalian, apa kita boleh buat kat situ? Terus kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Ataupun a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan dugaan-dugaan daripada syaitanirrajim. Itu maksud dia ya. Sehingga bahayanya PhD ni. Okey. Sejuk juga. Boleh kurangkan je aircon. Tak apa, boleh. Okey. Macam musim sejuk kat Jepun pula cik Awak sini. Okey. Selesa kan kita nak tuntut ilmu kan dengan ada airconnya. Ya Allah, kalau lah orang tempat-tempat, kalau kat Palestin tu nak tuntut ilmu, habis sekolah di bomnya. Memang langsung dah tak ada, tinggal debu dah sekarang kat Palestin tu kan. Ya Allah, itu kita kena syukur lah. Alhamdulillah. Macam tu ya. Alhamdulillah negara kita masih lagi. Ya, betul. Okey. Masih senang lelang. Itu semua tanda akhir zaman lah ibu-ibu sekalian. Akhir sekali kalau ikutkan akhir zaman ni, tanda akhir zaman ni akan berlaku peperangan. Sekarang dah berlaku peperangan kan? Dah banyak berlaku peperangan. Dan akhir sekali kita akan berlaku peperangan antara kufar dan juga muslim. Masa tu kufar dengan juga muslim akan berperang waktu akhir-akhir zaman nanti. Ketika itulah kemunculan Imam Mahdi. Masa tu nanti kita belajar, insya-Allah ada waktu nanti itu akhir zaman ibu-ibu sekalian. Kita kena siapkan. Betul. Allah dah tunjukkan satu persatu. Kita kena siapkan diri kita dan juga seluruh ahli keluarga kita. Sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amalkan surah Al-Kahfi, sebab itu benteng kita daripada fitnah Ad-Dajjal. Semua kita tahu kan? Okey, insya-Allah. Okey, ibu-ibu sekalian, kita tengok. Hasada ni, bahayanya perasaan hasad dengki ni bukan kita iri hati ataupun cemburu melihat kepakaran ataupun nikmat yang lain kepada orang. Malah apa lagi dalam buku ni kata, dia kata dia niat jahat untuk apa? Hapuskan nikmat yang ada pada orang lain atau sehingga dia sendiri mendapat nikmat itu. Na'udzubillah. Boleh dapat ke kalau dia hebat cik? Nak jatuhkan orang tu Dia kan? panas sendiri kan. Ya, betul. Dia sebenarnya orang yang berhasad dengki, dia tahu benda tu tak betul dia buat, tapi dia nak buat juga. Sebab dia ada perasaan yang iri hati ataupun cemburu tu kan. Jauhlah kita daripada sini. Semua saya tahu, semua hebat-hebat kat sini. Semuanya baik-baik belaka, insya-Allah. Ya. Amin. Okey. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, hasad ni satu perasaan iri hati yang inginkan nikmat atau kelebihan yang ada pada orang lain,
terhapus ataupun tidak berkekalan. Dia nak orang tu terseksa, orang tu sentiasa menangis, orang tu tak dapat pun apa yang nikmat yang didapat. Itu perasaan hasad dengki. Larangan hasad adalah umum, baik hasad dalam urusan dunia mahupun agama, kedua-duanya adalah apa hukum dia? Haram. Haram. Ya, ulama tasawuf mengatakan hasad ni tak boleh pun kita ada sebagai seorang muslim yang baik. Okey. Ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hasad ini selalu kita baca dalam surah Al-Falaq ayat 1 sehingga 5. Okey, kita baca ramai-ramai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu